Asal guys. Woi. Siapa pula ni? Apa? 2000. Slot epic. Oke guys, kembali ke dalam channel Anomali. Dan hari ni saya akan main game. Apa tahu tu game ni? Aduh, saya lupa dah. Tak apalah, nanti kat tu saya beri tajuk ni guys. Okey. Ni suruh buat apa ni guys? Ni suruh apa ni guys? Jap. Huh? Oh, kita roll guys. Gopi. Woi. Serang dia weh. Boleh ke tu? Uish, boleh baik. Mantap. Kita roll lagi guys. Kita dapat pack apa ni guys? Fin. Okay, Fin. Serang dia Fin. Oh, kita akan dapat duit bila kita serang pack yang lain guys. Kita buka guys. Okay. Oh. Tu untuk anggrek baik. Kita roll lagi guys. Roll ni free ke guys? Tahulah free ke tak Sunset. Aduh guys, tak boleh. Oh, okay. 4 kali pula. Ush. Kita roll lagi guys. Kita mau dapat pack yang mantap ni guys. Gupi lagi guys. Tak apa. Kita pilih pack lagi. Sunset lagi guys. Okay, kita anggrek. Kita anggrek lah. Unlock auto roll. Okay. Mana auto rollnya? Ikut. Sini. Okay. Auto. Mana pack lagi guys? Udah banyak ni guys. Kita boleh pakai ke pack ni? Oh, close. Saya nak bet ni guys. Okay. Beli ni lah. Oh, mantap. Okay. Duit kita sikit lagi nak 400 guys. Kita serang ni guys. Serang ni lah. Backpack. Oh, backpack dah banyak dah guys. Kita pakai ni. Dengan ni. Mana lagi kuat Mana lagi kuat kau rasa? Ni kot. Okay. Serang. Oh, betul lah. Ni lagi kuat guys. Okay, dapat 100. Jom pack. Jom. Kita pergi serang enemy yang lain guys. Okay. Adakah enemy sini kuat-kuat guys? Okay. Ni serang ni. Oh, kuat tu. Okay, kita roll. Sunset lagi guys. Kita roll. Kita tak nak pack yang pelik guys. Kita mau pack yang padu. Okay. Miau ni tak kuat juga ni guys. Kita anggrek ni guys. Okay. Kita mau pakai pack ini guys. Oh, kita boleh pakai 3. Mantap. Tu. Belasah dia. Oh, sakit guys. Walaupun dia seorang tapi sakit juga dia serang ni. Oh, boleh. Kita anggrek lagi guys. Anggrek golden goal. Okay. Golden goal ni. Okay, tak apa. Okay, apa lagi kita perlu anggrek? Setakat ni boleh cukup duit. Ui, nyawa kau sikit tu guys. Serang. Kita roll lagi guys. Mana tahu kita dapat pack yang kuat ke? Bonus. Fin pula. Fin tak kuat sangat. Okay. Kita pilih pack yang kuat guys. Gupi lagi guys. Setakat ni yang kuat tu yang biru tu guys. Saya dapat yang biru tu. Okay, 2 kali. Gupi guys. Okay, mantap. Kita anggrek lah guys. Kita akan spin. Kita akan roll. Aduh hai. Laknya tak berkesan.
5,000 bai. Serang dia. Serang dia. Okey. Ui, Oka tu sikit lagi weh. Oka tu macam kuat dia. Kita auto gol guys. Serang ni. Okey. Oh, ush. Nyawa kau tinggal sikit tu. Okey. Serang. Okey, mantap. Setakat ni apa ni yang kuat ni? Bagi. Kita equip best lah. Kita equip best. Sekejap, sabar. Ambil apa ni guys? Okay. Cheese. Adakah kita bagi ni makan? Ush. Woi. Pet apa tu? Kita dapat pet Oka, iaitu epic guys. Ush. Siapa ni? Oh, ini orang lain ni guys. Orang pro. Okay. Kita mau ambil apa ni guys? Gelu. Lupa nak tukar pula. Tukar. Equip best. Okay, equip best. Ambil apa ni? Guys? Ni ke? Okay. Oh ni. Mantap. Ambil lagi guys. Kita dah terlalu banyak dapat duit ni. Ambil apa ni guys? Ni Oh, kita dah banyak kali spin. Shop. Mantap. Boleh lah shop ni guys. Saya mendapat pet Oka tu guys. 16 kali ganda tu. Mantap. Game ni best juga guys. Okay, serang. Oka, nyawa kau tinggal sikit tu Oka. Kita bagi dia rehat dulu lah guys. Dah pula golden. Oh, Udin tak perasan kita dapat pet yang mantap juga guys. Okay, kita anggit luck boost guys. Kita dapat anggit luck boost yang banyak. Okay. Tukar je lah ni. Equip best. Oh, mantap ni guys. Ni yang tengah ni apa ni guys? Yang tengah ni apa ni? Rare. Okey lah rare. Okay. Index. Banyak juga guys saya dapat index ni guys. Okay. 5 kali dah saya dapat fin guys. Okey, mantap. Setakat ni sikit lagi saya nak dapat tempat baru guys. Okay. Tak ada dapat yang tadi tu guys. Yang tadi setakat tu paling kuat guys. Cheese. Okey, mantap. Cheese kita dah dapat. Kita ada di mana-mana guys. Kita anggit. Anggit yang mana ni guys? Okey ni. Kita sudah dapat 4 pet guys. Okey, best. Oh, kembar yang tu guys. Kembar. Ui, apa ni guys? Spike iaitu epic guys. Damage dia 1200. 1206 guys. 1 Okay, bye. Itu antara paling kuat yang Udin pernah dapat. Apa lagi ni guys? Okey, ni slow. 400. Okey. Frankel Slime. Okey lah, rare. Equip best. Oh, ini antara top 3 guys. Ni antara top 4. Mantap. Sikit lagi guys. 2 kali.
Aduh, sikit lagi. Okay. Fin lagi guys. Ni pet Udin paling kuat ni guys. Okay, kita dah boleh unlock Pola. Adakah kita lawan Pola? Okay. Tempat baru 50,000 bye. Index kita boleh claim. Wow, sakit sangat Udin ni. Ini kita tak perasan kita sudah boleh upgrade. Apa lagi ni guys? Ini kita boleh upgrade. Tak adalah. Okay. Mantap juga pet Udin ni. Pet Udin ni. Oh wow, apa? Ui, bonus. Ui, bonus 2 kali guys. Tapi sayang tak dapat pet yang kuat guys. Okay, kita upgrade. Kita upgrade telur ni guys. Okay, mantap. Oh, 2 kali guys. Telur. Okay, makan. Baik. Jom lebihkan serang guys. Okay, glue ni dah biasa guys. Woi, siapa pula ni? 2,000 Excellent epic. Itu paling kuat tu guys. Ni paling kuat ni guys. 2,000 guys. 2,000 guys. 2,000 besar guys. Bonus. Sikit lagi guys. Apa ni guys? Tak apalah. Telur tak apa guna je guys. Tak tahulah. Okay. Index ni apa? Oh, kita dapat pack yang kita sudah dapat pack 12 guys. 1, 2, 3 betul. Kita dapat 12 pack lah guys. Kalau kita dapat 15 pack, kita akan dapat Ultra Luck Boost. Itu paling luck. Mantap. Okay. Duit Udin telah 20,000. Dan Udin tak tahu nak ambil apa ni guys. Okay ni, kita ambil ni. Apa ni guys? Oh, keren boost. Okay. 2. Oh. Ni kalau ada animation tu yang kuat-kuat tu guys. Semua yang beribu baik. Tapi ada yang 100. Ada yang beratus. Contohnya yang ni 415 ni. Dia macam zombie guys. Macam zombie. Okay. Takutnya tak ada pack yang legendary guys. Kalau Udin dapat pack legendary guys, itu dah kuat tu guys. Okay. Serang. Ui, pack Udin mantap guys semua. Axolot, Spike, Orca dengan apa benda ni? Frank Slime. Slime guys. Okay. Game ni antara best jugalah kalau korang main guys. Okay. Ni. Serang dia guys. Tengok nyawa dia orang tak kurang baik. Equip best. Equip best. Itulah. Ni antara top 4 ni. Okay. Mantap. Okay, Udin setakat ni boleh rebuff guys. Tapi tak boleh rebuff lagi guys. Rebuff kena ada 31,000 3 kemenangan. Benda ni guys. Lak Udin dah lebih dah guys. Lak Udin ni dah lebih. Anggrek apa ni guys? Okay, anggrek apa ni? Oh, player. Walk speed. Tak payahlah. Walk speed tak perlu pun tak apa. Okay. Tolonglah Udin nak dapat pack yang kuat. Tolonglah. Agak mahal juga guys. Tolonglah Udin dapat pack kuat. Aduh guys. Dan kita boleh pergi ke tempat volcano guys. Jom. Tempat volcano tu.
ikut sini. Okay, tempat volcano ni agak mantap guys. Pet dia boleh tahan lah. Bertahan kuat lah guys. Dia dapat pet apa ni? Axolot lagi guys. Okey lah. Kita sudah dapat axolot yang kedua. Cute guys. Bye bye. Fun ke slime. Okay, tak apalah. Kita boleh ambil apa ni? Ni malas lah nak ambil apa tu. Jalan laju tu guys. Tak penting pun sebenarnya guys. Yang penting kita sudah sampai ke tempat keempat guys. Tempat keempat kan? Duit tambah banyak guys. Kalau seorang pun tambah 3,000 guys. Okay, 2 kali. Aduh, sikit lagi guys. Apa ni guys? Bonus kita sebanyak 3 kali. Apa tu guys? Lucky. Mythic. Kita dapat mythic guys. Kita dapat kekuatan J7. Cute guys. Aduh, kekuatan J7 pula tiba muncul guys. Aduh, Okay. Itu antara pet Udin yang paling kuat tu guys. Ini 36. Ini 67 baik. Lain. Yang ni dia punya nyawa dia 105. Dia punya nyawa dia 200. 2 kali ganda guys. Kuat dia. Mantap. Okey. Udin telah mendapat tempat baru guys. Dapat Oka bye. Dapat Oka tu. Okay, kita akan beli tempat baru. Pet sini oi. Tempat island yang sangat indah guys. Tapi itulah ada makhluk toxic guys. Aduh, Udin ni kumpul untuk beli tempat baru guys. Sampai Udin tak beli anggrek bye. Kita beli fresh ni dulu. Okay, saya rasa okey lah kot, cukup kot sampai di sini saja sebab agak lama lah Udin tunggu ni guys. Okay. Aduh, tak dapat guys. Okay, saya rasa cukuplah sampai di sini saja untuk video kali ni. Apa-apa pun jangan lupa subscribe, share and like dan bye bye.